Mulakan kita nak test dulu suara. Adakah suara saya jelas pada malam ini di telinga rakan-rakan tuan-tuan sekalian? Okey, jelas. Alhamdulillah. Jelas. Okey, kita nak tunggu sekejap Ustaz Marwan bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ba'd. Alhamdulillah. Um, Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini adalah siri pertama untuk um, program ataupun kita panggil projek Tadabbur at Tafsir MY. Sebuah projek ataupun program yang dicadangkan dan diusahakan oleh Ustaz Marwan bersama beberapa rakan-rakan beliau. Kita juga ada beberapa program-program yang lain, antaranya ialah Khatam Kitab at Tafsir MY yang sedang berlangsung sekarang ini. Kita dah masuk ke kelas yang kelima dan kelas keenam akan berlangsung pada hari Khamis ini, di mana Dr. Arif Amin mensyarahkan dan membincangkan kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran Al-Azim oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi kalau tuan-tuan perempuan berminat dan baru first time join grup WhatsApp kita itu, ini saya nak maklumkan yang hari Khamis ini kita akan ada sambungan untuk sesi bacaan kitab bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi pada malam ini, insya-Allah Ustaz Marwan Bukhari akan berkongsi dengan kita tentang ayat ke-31 daripada surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Adam diajarkan dengan nama-nama. Jadi apakah nama-nama yang diajarkan tu? Kalau yang biasa kita dengar, diajarkan nama-nama haiwan, nama-nama tumbuh-tumbuhan, objek-objek. Kemudian ditanyakan kepada malaikat, malaikat tak dapat nak menjawab apakah nama-nama tersebut. Tapi apakah tafsiran-tafsiran para mufassir yang telah mentafsirkan kata asma di dalam ayat Al-Baqarah ini? Maka dengan itu saya menjemput Ustaz Marwan untuk memulakan perkongsian beliau. Tafadhal mashkura. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah pada malam ini uh, saya akan menyampaikan satu tajuk yang kita sentiasa lalu kalau kita baca Quran, kita pasti akan lalu kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, dan juga salah satu kisah yang hanya disebut dalam Al-Baqarah ialah tentang Nabi Adam alaihissalam diajarkan kepadanya nama-nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kisah Adam ini kita boleh lihat dalam beberapa surah yang lain. Tetapi dalam surah-surah yang lain itu biasanya sebut tentang Nabi Adam dan juga cabaran uh, iblis yang akan menjadi musuh generasi manusia. Tapi dalam surah ini ada keistimewaan yang tersendiri, antaranya tentang penciptaan Adam alaihissalam sebagai khalifah yang pertama, dan seterusnya uh, nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi, apakah nama yang diajar kepada Adam alaihissalam? Jadi ini merupakan ayat yang ke-31 dalam surah yang kedua, atau iaitulah Al-Baqarah 2 mengikut pada mushaf. Tapi surah yang pertama yang diturunkan kalau ikut susunan setelah datang ataupun setelah hijrah Nabi SAW, di surah Al-Baqarah. Surah yang cukup penting. Antara bukti kepentingannya dari sudut tertib susunannya selepas Al-Fatihah adalah Al-Baqarah. Sebab tertib, walaupun ada khilaf sebahagian ulama', tetapi pandangan yang saya percaya dipegang oleh cukup ramai ulama dan juga konsisten dari sudut hujah-hujah mereka menunjukkan bahawasanya bila mana Nabi Muhammad SAW ber kita panggil tadarus ataupun menerima Al-Quran daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril bukan sekadar suruh masukkan ayat ini dalam surah sekian-sekian, tetapi susun surah ini menurut susunan sekian-sekian. Sebab itu dari dulu sampai sekarang inilah susunannya. Okey. Meskipun ada sebahagian ulama berbeza pandangan, dia kata ini ijtihad. Tapi
pandangan yang mengatakan ini adalah tauqifi ataupun ini bukan ditentukan oleh Tuhan itu pandangan yang cukup kuat. Apatah lagi dengan berkembangnya sejak daripada abad yang ketiga, keempat lagi awal, walaupun sikit-sikit berkembang ilmu kita panggil munasabah antara surah. Seterusnya makin hebat sejak Al-Biqa'i, selepas itu Suyuti dan juga sampai zaman hari ini hujah-hujah tentang kenapa surah ini dulu, kenapa surah kemudian, apa hubungan dengan sebelum dan juga selepas. Hujah-hujah ini sebenarnya lebih kepada mengukuhkan bahawa rasanya susunan surah ini adalah kita panggil tauqifi ataupun ditentukan oleh Tuhan, bukannya suatu yang diijtihadkan oleh sahabat. Baik, dengan mushaf ini juga susunan begini juga lah yang disimpan oleh Saidina Abu Bakar setelah beliau melakukan menghimpunkan Quran yang sebelum itu ditulis di kertas-kertas ataupun di pelepah kurma dan juga sebagainya. Itulah juga yang diwarisi oleh Saidina Umar, kemudian Hafsah, dan kemudian iaitu isteri Nabi SAW, kemudian yang diambil oleh terpanggil uh, Osman daripada Hafsah isteri Nabi SAW ketika mereka mahu menyalin bila mana berlaku masalah dari sudut kesalahan bacaan dan juga sebagainya yang boleh menimbulkan pertelingkahan. Lalu Saidina Osman mengarahkan untuk disalin. Saidina Abu Bakar buat keputusan untuk tulis ataupun himpunkan balik apa yang tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW, tapi dengan hujah yang diyakinkan oleh Umar, maka akhirnya keputusan dibuat. Saya nak bagi tahu itulah apa yang ada di depan mata kita, kita baca setiap hari, yang kita hafal, yang orang lain pun hafal, yang orang lain pun baca, seluruh dunia, Sunni ke Syiah, itulah Quran bermula daripada Al-Fatihah, selepas itu Al-Baqarah, dan hujung sekali ialah An-Nas. Baik, jadi dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut selepas menyebut tentang sifat orang beriman, sifat sifat orang munafik dan juga sifat orang kafir, dan juga setelah itu menyebut tentang orang yang masuk syurga, ciri yang masuk syurga, kemudian tentang penciptaan bumi yang diciptakan lakum ma fil ardi jami'an. Lakum maknanya kepada kamu, kepada umat manusia. Iaitulah untuk digunakan, maksud ditundukkan kepada kita untuk kita laksanakan dengan cara yang terbaik. Selepas itu datang ayat wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'alun fil ardi khalifah. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan kepada malaikat bahawasanya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Okey. Ada ayat yang lain yang guna perkataan khalifah ni, ayat tentang Nabi Daud. Wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Kan? Jadi, meskipun kita panggil ayat yang uh, itu ayat tadi ada persamaan penggunaannya, tetapi sudah tentu penggunaan ini dalam konteks belum ada manusia lagi, belum ada Adam lagi, sebab itu didahulukan perkataan fil ard. Jadi Allah Ta'ala menyebut aku ciptakan, jadikan di muka bumi ini khalifah. Kan? Dan juga seterusnya sudah ada dialog yang panggil amalan syura, kata Ibn Ashur. Maksudnya malaikat pun boleh bertanya. Dan walaupun setakat yang mereka tahu saja, lalu mereka bertanya dan mereka menyebut ciri Adam setakat pengetahuan mereka. Macam mana mereka tahu? Kita tidak pasti macam mana mereka tahu, adakah ada makhluk sebelum itu ataupun sebenarnya ada dialog yang skip. Ada maksudnya Tuhan yang beritahu cirinya sekian-sekian. Tuhan pernah beritahu tetapi tidak disebut. Sebab Quran ini tidak dialog-dialog kata Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi lain, kaum kaum nabi itu, kaum nabi ini, itu merupakan rumusan ataupun disebut semula dengan cukup tepat oleh Quran tanpa tanpa sebut semua yang lain. Okey? Jadi macam mana malaikat tahu, kita tak pasti. Jadi malaikat bertanya kerana setahu mereka antara ciri Adam adalah melakukan fasad dan juga menumpahkan darah. Lalu malaikat menyebut sedangkan kami ada.
kami bertasbih memujimu dan juga menyucikanmu. Maksudnya sentiasa mentaati perintahmu, melakukan segala-galanya selaku hamba-Mu. Lalu Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mengajar Adam nama-nama keseluruhannya. Allamal Adam al-asma'a kullaha. Ini penegasan yang kuat sebab ada alif lam al-asma' lepas tu ada kullaha. Ada kul. Maknanya seluruhnya. Okey, kalau alif lam saja boleh membawa maksud semua dah. Tapi ada kullaha maksud semua sekali. Jadi, kalau kita lihat di sini, malaikat sendiri selaku makhluk yang dekat dengan Tuhan, muqarrabin, ya, dengan Tuhan, tetapi ada perkara tertentu yang dilakukan oleh Tuhan, diputuskan oleh Tuhan, mereka sendiri tidak jelas hikmahnya. Okey? Jadi, disebabkan itu, ini menunjukkan bahawasanya kita orang yang beriman, kita beriman Allah Ta'ala ni hakim, maha bijaksana, segala yang dilakukannya ada hikmah, ada kebijaksanaan. Dan juga Allah Ta'ala sekadar menjawab buat secara ringkas, secara umum, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maksudnya, apa yang kamu tahu tu sikit saja. Kamu tahu sudut negatif tentang manusia. Tuhan pun tidak membantah, tidak kata mereka tidak akan tumpahkan darah, tidak kata mereka tidak akan melakukan kerosakan di muka bumi. Okey? Tapi Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Kemudian dijelaskan. Ah, kemudian dijelaskan dalam ayat yang seterusnya kita boleh lihat. Baik. Jadi, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi, macam mana? Apa yang dimaksudkan? Jadi, kalau kita lihat tafsir, saya kutip tafsir-tafsir yang secara umumnya tak dapat lari daripada semua ini. Kalau kita lihat tafsir apa pun, secara umumnya tak dapat lari daripada apa yang dibahagikan secara ringkas dalam slide ini. Yang pertama, yang merujuk pada Ibn Abbas. Nukilan biasa datang daripada Ibn Abbas yang menyebut semua nama. Semua nama yang dikenali oleh manusia termasuk insan, haiwan, bumi, tanah, laut, bukit, keldai dan lain-lain. Semua, kecil ke besar ke. Jadi, apa yang disebut oleh Mujahid, nama burung, termasuk burung gagak. Semua perkara, termasuk burung gagak dan juga merpati. Mujahid juga antara tokoh tafsir yang cukup terkenal yang selalu dikutip pandangannya oleh Imam At-Tabari. Di antaranya sebut semua perkara termasuk unta, lembu dan biri-biri. Ini Sa'id bin Jubair. Jadi pandangan nama semua perkara ini banyak dilukiskan dalam kitab-kitab tafsir sepanjang zaman. Kalau kita lihat, memang biasanya akan sebut ini semua. Nama-nama apa yang diperlukan oleh manusia akan highlight tentang kepentingan pengetahuan, kepentingan ilmu untuk melayakkan khalifah itu menjadi khalifah. Dan dan juga kepentingan juga maksudnya ada manusia ini berakal dan juga ada potensi melakukan keburukan juga. Dalam arti kata maksud manusia ini ada pilihan. Jadi manusia yang ada pilihan inilah yang boleh melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah bukan maksud pangkat khalifah seperti presiden apa semua dalam sejarah kita, tidak. Tapi maksudnya ialah setiap orang ada tanggungjawab untuk memakmurkan bumi dan juga melaksanakan perintah Tuhan di dunia ini. Baik. Jadi antara juga maksud mengganti, mengganti demi ganti. Dan Quran ada perkataan khalifah diguna dua kali. Tapi perkataan khulafa diguna berapa kali? Perkataan khalaif itu jamak, tu kita panggil plural kepada perkataan khalifah. Tapi kalau kita lihat perkataan khulafa maksudnya mengganti, pengganti apa semua digunakan dengan maksud ganti suatu dalam maksud yang positif. Maksud menggantikan kaum yang ataupun para nabi sebelum itu. Ganti dalam bentuk positif dinamakan khulafa. Tapi kalau kita lihat ayat yang guna khulaif, ganti dalam maksud negatif. Kalau kita kita boleh search boleh search lihat ayat-ayat begitu kita tadabbur. Ini antara hasil yang disebut oleh Al-Allamah Syekh Ahmad Hasan Farhat tentang penggunaan Quran, perkataan khalaif dan juga khulafa. Baik. Jadi yang pertama nama semua perkara. Yang kedua, ini pandangan Imam Ar-Rabi'. Dia kata maksudnya nama para malaikat yang diajar kepada Nabi Adam tu. Nama para malaikat yang diajar. Jadi ini pandangan Ar-Rabi'. Seterusnya ialah yang kata nama zuriat keturunan Adam. Ini kalau kita lihat pandangan Ibn Abi Zaid. Eh?
Allah mengajarkan Adam seluruh nama keturunannya. Jadi ada ni dah tiga pandangan dah. Okey. Ada juga sebahagian ulama daripada ada al-asma itu maksudnya mengajar nama termasuk mengajar bahasa. Tapi ulama berbeza pandangan. Mereka bahas panjang. Bahasa apa yang mula-mula diajar? Ibrani ke? Ataupun sebenarnya asasnya lah bahasa Arab? Ataupun bahasa apa? Sebab dengan mengajar bahasa maksudnya boleh boleh menamakan. Sebab dan juga mengajar bahasa juga masuk kelebihan yang ada pada diri manusia untuk berfikir dan juga membezakan sesuatu. Kita bila mana kita menamakan sesuatu, maksudnya kita ada kemampuan untuk membezakan. Kemampuan untuk membezakan dengan walaupun perbezaan yang halus itu merupakan tanda kecerdikan manusia. Jadi sebagai ulama sebut bahasa. Ini antara yang ulas panjang lebar saya perasan kalau dalam kalangan ulama kontemporer ni ialah Profesor Jasir Audah beliau ulas dalam tafsir beliau yang baru tu. Panjang. Beliau datang pelbagai bukti menunjukkan bahawasanya bahasa itu ialah bahasa Arab pada pandangan beliau. Baik. Jadi seterusnya Imam At-Tabari setelah dinukilkan, Imam At-Tabari dinukilkan tiga pandangan. Yang pertama ialah semua perkara. Yang disandarkan selalunya memang disandarkan kepada Ibn Abbas. Baca tafsir apa pun mesti tidak terlepas daripada nama Ibn Abbas. Allama Adam al-asma'a kullaha tu seluruh nama, seluruh makhluk. Dan seterusnya pandangan kedua malaikat dan juga yang ketiga ialah keturunan Adam. At-Tabari pilih beliau mentarjihkan katanya lah malaikat dan juga keturunan Adam itu. Itu nama-nama yang dimaksudkan. Antara hujah beliau ialah bila mana Al-Quran sebut thumma aradahum 'alal malaikah. Bila mana guna perkataan hum itu menunjukkan sifat perkara yang berakal. Bukan makhluk-makhluk yang lain, benda, batu, gunung apa semua yang dikatakan turut diajar tu. Okey. Tetapi malaikat dan juga anak-anak Adam sesuai. Walaupun walaupun boleh digunakan juga. Contohnya dalam surah An-Nur, bila mana sebut tentang dabah masuk haiwan guna home. Tapi penggunaan itu kata Imam Tabari jaranglah. Jadi kalau selalunya kalau untuk haiwan dan makhluk lain digunakan ha ataupun hunna. Bila mana summa aradahum itu maksudnya ialah sifat yang jenis berakal macam manusia dan juga malaikat. Jadi kata beliau macam mana Ibn Abbas boleh kata itu sebenarnya nama seluruhnya. Pada pandangan beliau setakat beliau sampai pengetahuan kepada beliau Imam Tabari kata Ibn Abbas ni dia banyak rujuk qiraat Ubay kata beliau. Sebab dalam qiraat tu sebut summa aradaha. Okey? Jadi sesuai lah untuk selain apa-apa saja benda-benda lain. Jadi semua perkara al-asma al-kullah tu wujud semua nama semua benda. Jadi sebab setakat yang diketahuinya kata Imam Tabari Ibn Abbas merujuk kepada apa nama ni perkataan tersebut ataupun merujuk pada qiraat tersebut. Baik, pandangan Ibn Kathir. Ibn Kathir, kalau kita baca Al-Tabari, seronok kalau kita baca juga Ibn Kathir. Kita akan nampak bagaimana Ibn Kathir menjelaskan maksud Al-Tabari dan juga ada kala bersetuju dan juga ada kala mengkritik hujah Al-Tabari. Ini analisis. Dan juga Ibn Kathir dalam hal ini berbeza pandangan dengan Al-Tabari. Ibn Kathir kata semua perkara diajar. Maknanya pandangan Ibn Abbas. Yang menarik Ibn Kathir datangkan juga hujah. Dia hujah Tabari tadi, Tabari sendiri jawab. Ada maksudnya boleh guna, tak dinafikan boleh guna. Perkataan aradahum hum itu kepada yang tidak berakal, tapi asasnya yang dominan diguna ialah untuk yang berakal. Okey, jadi beliau tarjihkan malaikat dan juga manusia. Jadi Imam Ibn Katsir didatangkan hujah daripada Sahih Al-Bukhari. Bila mana peristiwa umat manusia satu masa nanti minta syafaat untuk selesaikan suasana yang genting di kiamat kelak. Lalu bila mana mereka bertemu dengan Adam, mereka sebut kelebihan Adam. Allah Ta'ala mengajarkan engkau asma' kulli syai. Nama setiap perkara. Jadi ini Hujah bin Katsir. Bila saya baca, saya rasa tertarik dengan Hujah bin Katsir, dengan tertib beliau. Bila mana ada kalau ada hujah yang Quran, Ibn Katsir ni banyak banyak tafsir Quran bil Quran juga. Dan juga kalau tidak, beliau datangkan hujah daripada sunnah. Ini antara hujah beliau lah.
Jadi beliau tarjihkan pandangan ini. Az-Zamakhsyari. Jadi Az-Zamakhsyari, kenapa kita wujud Az-Zamakhsyari? Sebab bila mana perbahasan tentang menjelaskan nama, ada perbahasan tentang bahasa juga. Sebagaimana digunakan oleh At-Tabari sejak dari tadi. Kan? Bila mana beliau kata perkataan summa aradahum itu lebih sesuai untuk makhluk yang berakal. Jadi Az-Zamakhsyari kata tidak ada masalah. Az-Zamakhsyari kata, jadi beliau pun tarjih kan, bahawasanya nama semua perkara dan juga masuk segala jenis. Okey, jadi ayat ini menjelaskan hikmah kejadian Adam sebagai khalifah dan juga menjelaskan salah faham malaikat. Soalnya bila mana malaikat dia tak jelas apa kemaslahatan ataupun apa hikmah di sebalik kejadian Adam. Jadi ayat ini yang menjelaskan, maksudnya ada kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu dan juga kelebihan pengetahuan dan juga Nabi Adam ini dan juga zuriat keturunannya bukan main-main je. Maksudnya bukannya golongan yang melakukan pertumpahan darah dan juga kerosakan di muka bumi saja. Tetapi dalam kalangan mereka ada uh, dengan pengetahuan yang melebihkan, membezakan mereka, maka mereka boleh melakukan tugas sebagai khalifah. Jadi tidak ada isu kata Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ni hujah lah dalam bahasa. Tokoh besar ni dalam balaghah. Beliau kalau kita nak apa nama ni rujukan dari sudut bahasa, sudah tentu beliau lah antaranya yang mesti kita buka untuk dapat kepastian dan juga menenangkan hati kita. Sebab pandangan beliau adalah pandangan yang berwibawa. Jadi tidak ada isu kata beliau. Kerana dalam Al-Asma' itu sendiri ada golongan berakal. Sebab semua perkara kan. Jadi semua perkara termasuk ada manusia mengajarkan tentang alama Adam al-asma' kullaha tu termasuknya ialah manusia. Selain malaikat, haiwan, benda-benda yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Jadi seterusnya kata Zamakhsyari ini menunjukkan keutamaan ilmu yang melayakkan Adam menjadi khalifah. Okey. Jadi itu kata hujah Imam Az-Zamakhsyari. Ada lagi yang saya tidak nukilkan kat sini kalau kita baca Imam Razi lagi mencapah mencapah beliau lihat pelbagai sudut. Tapi sebahagiannya dah digawa dalam pandangan-pandangan ini. Beliau ulas dari sudut sudut yang lain juga cukup panjang lebar tapi jadi saya tidak nukilkan di sini. Baik, jadi al-asma akulah itulah secara umumnya dalam kitab-kitab para ulama. Kalau kita lihat Al-Alusi dan juga Ibn Ashur. Kenapa? Penting untuk merujuk mereka ini sebab kebiasaannya Al-Alusi ini datang dengan semua pandangan. Menyebabkan apa yang ada dalam dunia tafsir biasa beliau datangkan. Jadi kita boleh dampak terus. Kalau beliau kata takat tu je, biasanya tidak adalah pandangan baru kan. Ataupun pandangan lain. Tapi boleh-boleh bukan maksud menutup kewujudan pandangan lain. Jadi sebab itu saya wujud juga kepada beliau dan juga Ibn Ashur. Ibn Ashur juga buat tafsir beliau. Antara yang banyak beliau rujuk ialah tafsir Ruhul Ma'ani oleh Imam Al-Alusi. Jadi nama semua perkara menurut Imam Al-Alusi termasuk nama manusia, apa nama ni, spesies haiwan, tumbuhan dan lain-lain. Nama semua perkara. Jadi Ibn Ashur pun kata begitu. Jadi Ibn Ashur jelaskan lagi nama-nama itu sesuai dengan kedudukan seorang khalifah di muka bumi sebagaimana disebut ayat yang sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya tentang biasanya para ulama tafsir akan jelaskan tentang kelebihan ilmu, kepentingan ilmu yang melayakkan manusia ini memikul amanah sebagai khalifah. Walaupun dalam diri mereka itu ada juga potensi untuk melakukan perkara buruk. Dan juga memang terbukti dalam sejarah, terbukti sejak anak Adam lagi. Iaitulah peristiwa Qabil dan juga Habil. Dan sudah diceritakan dalam Al-Quran itu sendiri selain daripada dalam kitab suci sebelum Al-Quran. Jadi memang ada pertumpahan darah dan juga memang ada kerosakan di muka bumi, perang dan juga macam-macam perkara. Maksudnya apa yang malaikat sebut itu betul. Okey. Tetapi adakah maksudnya bila mana sejauh mana relevannya bila mana malaikat bertanya tentang hal tersebut? Tetapi bila mana Allah Ta'ala mahu menjelaskan bahawasanya cara faham mereka salah, tak betul, mereka tahu selapis baru, tak tahu lebih mendalam, maka dijelaskan nama-nama semua benda-benda yang lain.
Ataupun bagaimana? Ini persoalan yang menyebabkan ada pandangan yang seterusnya, iaitulah pandangan Imam Al-Farahi. Abdul Hamid Al-Farahi dan juga para pendukung alirannya, Amin Ahsan Islahi dan juga Syekh Inayatullah Subhani dan juga lain-lain. Okey, jadi Imam Farahi menukilkan juga pandangan At-Tabari yang memetik daripada Ibn Zaid. Ibn Zaid kata apa? Nama zuriat Adam. Yang diajarkan nama apa? Nama zuriat Adam. Al-Farahi sebut pandangan ini lalu beliau kata inilah Al-Aqrab. Pandangan yang paling dekat dengan konteks ayat ini dan juga dengan maksud ayat ini. Jadi malaikat bertanya tentang ciri umum manusia yang melakukan kerosakan di bumi dan juga melumpahkan darah. Jadi malaikat bertanya, itu ciri umum manusia. Dan juga pengetahuan mereka tentang hal tersebut tidak salah. Betul, bahkan secara realitinya terbukti dalam sejarah manusia. Ya, tapi malaikat hanya tahu sedikit tentang manusia sebagaimana mereka sendiri berakui. Okey, mereka tidak tahu tentang nama-nama itu menunjukkan mereka tidak kenal sepenuhnya sifat manusia. Mereka sendiri mengakui. Bila mana mereka mengakui bahawa mereka tidak tahu. Kan Allah Ta'ala sebut, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Dan juga kemudian, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Itu malaikat mengakui bahawasanya mereka ni limited saja yang mereka tahu, terbatas. Okey, jadi tidak kenal sepenuhnya. Jadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan nama-nama itu. Sebab mereka tidak kenal betul lagi. So apa nama-nama itu? Nama zuriat Adam. Tapi nama zuriat Adam yang macam mana? Baik. Jadi, Imam Al-Farahi, beliau juga menukilkan ayat ini sebagai sokongan. Maksudnya, boleh berlaku. Sebab mungkin ada orang tertanya, saya macam mana boleh diceritakan tentang zuriat Adam di depan malaikat masa tu Adam baru dicipta. Okey? Adam baru nak dicipta dan juga dapat kita panggil malaikat tahu sedikit tentang Adam dan juga keturunannya. Jadi mereka bertanya soalan sebab mereka concern tentang hal tersebut. Tidak cukup lagi ke mereka makhluk yang taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah, sentiasa zikir Allah, beribadat kepada Allah atau bagaimana? Lalu beliau bagi hint. Dia tak sebut nama surah dan juga nama ayat tapi kita boleh fahamlah bila Imam Farahi sebut tentang satu masa dahulu tentang ayat bahawasanya perjanjian lah ayat berbentuk perjanjian ini inilah ayatnya dalam surah Al-A'raf bila mana Allah Subhanahu taala mengeluarkan zuriat anak Adam turun temurun dari tulang belakang mereka dan ia jadikan mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri alastu bi rabbikum, kan, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka semua menjawab benar. Maksudnya benda tu pernah ditunjukkan senarai keturunan Nabi Adam di alam roh satu masa lalu. Jadi tak mustahil pun kalau dijelaskan nama-nama Adam kepada malaikat. Baik, apatah lagi perkataan dengan hujah Imam Tabari jadi kuat juga sebenarnya summa aradahum. Ini kalau kita lihat uh, Syekh Al-Farahi, beliau sebut ringkas saja. Tapi anak murid beliau sebut lagi panjang lebar. Kalau kita lihat tafsir dalam Al-Baqarah tu, Al-Farahi tidak sebut panjang sangat. Sikit tapi dalam tafsir Amin Ahsan Islahi, beliau sebut lebih panjang dengan hujah-hujahnya yang saya ringkaskan begini. Beliau kata kewujudan alif lam sebelum asma, allama adamal asma'a kullaha. Bukan tak ada alif lam, ada alif lam. Menunjukkan ayat ini berkaitkan nama-nama spesifik. Bukannya meluas maksud mengagumi semua. Pertama kan hujah Amin Ahsan Islahi. Yang kedua, seterusnya nama-nama itu adalah golongan berakal. Sesuai dengan konsistensi ayat-ayat yang kat situ. Okey, apa maksudnya? Ayat-ayat kat situ, dalam konteks itu konsisten menggunakan perkataan contohnya aradahum. Hum. Untuk yang berakal ni. Dan juga as, asma haula. Ini perkataan ini juga dan juga perkataan him. Okey. Ini semua merujuk pada orang yang berakal. Golongan yang berakal. Jadi lebih sesuai untuk manusia atau malaikat. Tapi dalam konteks ini ialah yang beliau tarjihkan, beliau sokong hujah guru beliau ialah iaitu Farahi ialah anak-anak Adam. Jadi selain itu kata beliau, konteks ayat
untuk menjawab persoalan malaikat tentang dua perkara buruk yang boleh dilakukan oleh manusia tadi. Melakukan kerosakan di muka bumi dan juga menumpahkan darah. Jadi, tapi dalam masa yang sama, Amin Hassan Slahi, beliau dengan hambanya, beliau kata hujah ini, kalau lihat satu persatu, boleh didebatkan. Maksudnya mungkin ada yang mematahkan hujah ini ataupun ada pendapat lain ke. Tetapi apabila digabungkan, kata beliau, tafsiran ini jadi makin kuat. Okey, justru nama-nama itu menjadi bukti bahawasanya dalam zuriat Adam akan ada Nabi, akan ada Rasul dan juga pengikut mereka yang melakukan islah. Bukannya melakukan kerosakan dan juga bukannya membiarkan manusia lain melakukan kerosakan. Jadi, ini hujah sokongan Amin Ahsan Islahi. Hujah anak murid beliau, salah seorang anak murid beliau, Inayatullah Subhani pun lebih kurang begitu. Dan juga hujah Syekh Akram Nadwi juga lebih kurang begini. Ya, mereka tak banyak yang melakukan hujah-hujah begini. Melainkan anak-anak murid Al-Farah ini. Mereka menjelaskan lebih lanjut bila mana menurut pandangan sesuai dengan konteks Al-Quran, sesuai dengan munasabah ayat-ayat tersebut, dengan sebelumnya tentang khalifah, dan juga dalam konteks yang saya akan jelaskan sekarang, jadi kesimpulan tafsiran ini ialah pertanyaan malaikat kerana risaukan kerosakan dan juga pertumpahan darah. Malaikat ada sedikit pengetahuan tentang sifat Adam dan juga keturunannya, tapi pengetahuan itu terbatas. Allah mengajarkan kepada Adam nama zuriat keturunannya akan ada dalam kalangan mereka yang tidak melakukan kerosakan dan juga pertumpahan darah. Jadi, yang ditunjukkan kepada malaikat itu, wa'allama Adam asma' kullaha. Kan? Iaitulah nama-nama tersebut. Yang ditunjuk, thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Kalau kamu betul-betul tahu tentang manusia, beritahu apa nama tersebut. Jadi Adam yang menjelaskan kepada mereka nama tersebut. Okey. Jadi dengan pengetahuan ini juga berlaku ayat bila mana malaikat ini diperintahkan untuk sujud, kan. Dia ada, biasanya tentang ayat sujud ini, biasanya para ulama akan sebut sujud, sujud menghormati, bukan sujud ibadat. Okey, tapi ada pandangan menarik daripada Syekh Akram Nadwi. Dia kata sujud itu sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Adam. Sujud kepada Allah tetapi kerana syukur meraihkan Adam ini. Begitu. Macam kita sujud syukur, kata beliau. Kita solat, kita solat bersyukur atau kita sujud kena syukur. Sujud kerana Allah. Tapi atas peristiwa ataupun kejayaan tertentu yang kita syukuri. Jadi, dengan pengetahuan tentang nama-nama tersebut, maka jadi malaikat jelas. Terjawab. Okey. Kalau diceritakan tentang nama-nama lain, nama-nama, segala nama yang lain, belum tentu terjawab soalan malaikat. Kalau hujah golongan inilah, hujah aliran ini. Okey? Tetapi mungkin terjawab dari sudut manusia ini ada pengetahuan untuk mentadbir bumi. Jadi tafsiran itu saya tidak mahu kata salah. Tapi tafsiran itu salah satu tafsiran yang masyhur dan juga boleh digunakan dan juga boleh difahami demikian. Nanti kita tengok. Walaupun dalam masa yang sama, kecenderungan saya setelah merujuk tafsir-tafsir, kecenderungan pada tafsiran yang dipegang oleh Farahi dan juga aliran beliau ini. Jadi dalam kalangan keturunan Adam akan ada yang melawan kejahatan dan juga menegakkan keadilan, antaranya para nabi, rasul, syuhada, muslihun dan lain-lain. Baik. Jadi tafsiran ini juga kita dapati sesuai dengan tema yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ayat-ayat yang berulang dan juga dijelaskan, ditekankan dalam surah tersebut tentang peranan umat Nabi Muhammad SAW untuk mengganti tugas kekhalifahan. Ini sesuai selepas sahaja surah Al-Fatihah yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dijelaskan ciri golongan yang menyeleweng, dalam erti kata yang dimurkai oleh Tuhan, itulah Bani Israel. Panjang setelah kisah Adam, kisah mereka. Sebab tanggungjawab kita panggil untuk membawa melaksanakan tugas sebagai anak-anak Adam ni yang
menolak kerosakan, dan juga memakmurkan bumi dengan cara yang baik, menolak pertumpahan darah akan dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi seterusnya, tapi dalam masa yang Bani Israel sudah melanggar perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam panjang lebar tentang ciri-ciri dan juga sifat di mereka dalam surah Al-Baqarah. Okay. Untuk diambil pengajaran oleh umat Nabi Muhammad SAW supaya tidak melakukan hal yang sama yang mereka lakukan. Sebab mereka itulah apa yang malaikat tanya. Apa yang malaikat kita panggil concern ataupun ambil berat bila mana akan ada yang melakukan kerosakan. Ini contoh. Tetapi dengan mengambil pengajaran daripada mereka dan juga dengan kita bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah SWT dan juga wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita boleh jadi anak-anak Adam yang berada di jalan yang suratul mustaqim. Jadi begitu juga perpindahan kiblat. Jadi perpindahan kiblat itu juga menunjukkan bahawasanya perpindahan risalah itu sendiri daripada setelah tidak dipatuhi dan juga diseleweng menurut naratif Quran begitu. Okey, diseleweng dan juga tidak dipatuhi, dilanggar dan juga berdegil untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Jadi perpindahan kiblat itu juga salah satu simbolnya. Simbol dan juga arahan yang penting yang menunjukkan bahawasanya ada haluan baru, ada perjalanan baru dalam sejarah ini. Jadi seterusnya kalau kita lihat umat Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Baqarah juga ditekankan soal Ibrahim. Okey? Jadi orang yang tidak suka ajaran Ibrahim itu adalah orang yang kita panggil sufaha, safih. Kan dalam Quran sebut yang dungu. Jadi siapa yang berhak dengan ajaran Ibrahim kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang dan juga kita yang beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Isa. Kisah Nabi Isa tak disebut sangat dalam ini, lebih kepada Nabi Musa sebab mereka sendiri syariat mereka ikut syariat Nabi Musa, kecuali sebahagian yang dipermudahkan dalam ajaran Nabi Isa. Jadi dengan tema surah Baqarah ini dia menyokong lagi hujah-hujah yang sudah dibuat sebentar tadi oleh Syekh Al-Farahi dan juga Amin Ahsan Islahi dan juga Syekh Akram dan juga lain-lain. Jadi disebabkan itu kesimpulan kalau ikut tafsir ini ialah uh, zuriat nama-nama yang diajar itu adalah zuriat Adam alaihissalam. Okey. Dan juga itulah yang menyebabkan bila malaikat jelas, okey mereka terima, mereka lagi tenang diri sebab mereka sendiri dah tunduk dah kepada Allah SWT. Mereka tak petikai, mereka bertanya. Baik. Tapi dalam masa yang sama, saya tutup dengan satu perbincangan, dengan satu kesimpulan lain. Mungkinkah ada lebih daripada satu tafsiran? Saya dalam bab tafsir ini, saya tidak bahas tidak ke arah untuk kita membataskan bila mana ada ruang untuk dan juga ada kemungkinan untuk ada sebenarnya lebih daripada satu tafsiran. Jadi tafsiran tentang nama-nama itu adalah ijtihad kerana tidak dispesifikkan di dalam Al-Quran. Setiap mufassir mendatangkan hujah masing-masing. Okey? Jadi boleh sahaja mengutamakan tafsir yang diyakini hujahnya sambil tidak menyalahkan tafsir lain selagi ada asas. Kita mungkin boleh kata nama-nama yang diajar itu ialah nama uh, itu panggil zuriat Adam. Dalam kalangan mereka akan ada para nabi, para rasul, muslihun. Okey? Dan dalam masa yang sama tidak boleh tidak ditolak bahawasanya antara yang diajar juga kepada Nabi Adam ialah dari sudut kita panggil ilmu yang mungkin diilhamkan dalam diri mereka yang ada sampai hari ini dalam diri kita. Maksudnya untuk berfikir, membezakan tentang perkara, untuk macam mana memanfaatkan. Walaupun dalam masa yang sama perkara itu secara pengalaman juga boleh dipelajari. Maksudnya bila tanpa ada kita panggil tanpa ada diajarkan secara spesifik. Sedangkan kalau nak tahu tentang siapa Nabi, siapa Rasul, tentang zuriat Adam yang akan bawa risalah apa semua, tak boleh nak belajar daripada experience ataupun daripada eksperimen semata-mata. Kan? Jadi disebabkan itu kesimpulan daripada perkongsian ringkas ini ialah kita bila mana memahami ayat tersebut sebagai
anak-anak Adam, zuriat keturunan Adam, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan yang kita kita bercanggah dengan apa yang diperihalkan oleh malaikat, iaitu menumpahkan darah dan juga melakukan kerosakan di muka bumi. Dalam masa yang sama kita akur bahawa ini masih ijtihad, tetapi dengan hujah-hujah yang disebut sebentar tadi daripada Al-Quran, daripada tema surah Al-Baqarah, dari sudut uslub bahasa Arab itu sendiri, itu menunjukkan bahawasanya pandangan ini walaupun tidak popular, pandangan ini juga kuat. Dan juga ada asas lagi, sejak daripada At-Tabari lagi sudah ada asas yang menyebut demikian tanpa penjelasan yang panjang lebar. Jadi demikian saja sekadar kongsian daripada saya untuk malam ini. Kalau mungkin kalau saya tidak pasti ada perbincangan ataupun tidak. Kalau ada perbincangan komen dipersilakan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah.